antara perkara yang kami teliti adalah pindaan kepada khususnya Seksyen 233. Apa yang kami usahakan itu tidak ada kaitan dengan aspek keperlembagaan. Di situlah kami lihat ada ruang untuk kita perketatkan supaya Seksyen 233 ini tidak disalahgunakan. Ia tidak memprejudiskan apa-apa tindakan yang pernah diambil dan terserah kepada pihak Jabatan Peguam Negara untuk mengambil tindakan mengenai charge yang telah difailkan. Untuk kes-kes yang sedang berjalan, ini terserah kepada pihak Jabatan Peguam Negara untuk mereka ambil tindakan. Bagi pihak kerajaan, khususnya Kementerian Komunikasi, kami melihat bahawa dengan pindaan yang telah dibawa pada hujung tahun lalu dan mula berkuat kuasa pada April tahun ini, Seksyen 233 sekarang meletakkan penanda aras yang jauh lebih tinggi, iaitu jelik melampau, bukan sekadar jelik. Dan masa yang sama telah disediakan 6 huraian yang mana bagi pihak pendakwa raya, pihak defense dan juga pihak kehakiman mempunyai maklumat yang lebih untuk membuat sebarang keputusan dalam proses penghakiman ataupun proses perundangan itu.